Pernahkah korang terfikir kenapa rama-rama ni boleh nampak sangat berseri, seolah-olah ia memancarkan cahaya dari dalam? Bukan sekadar warna biasa, tapi ada misteri saintifik yang luar biasa di sebalik kilauan biru menawan pada sayapnya yang besar dan megah itu. Setiap kepakan adalah satu pengumuman, rahsianya terletak pada struktur mikrohalus yang tak terhitung jumlahnya pada setiap helai sayapnya. Bayangkan jutaan sisik kecil yang disusun secara rumit, berfungsi seperti prisma mini yang membias dan memantulkan cahaya matahari, mencipta ilusi optik biru yang memukau dan sentiasa berubah mengikut sudut pandangan kita. Ini bukan pigmen, ini adalah kejuruteraan alam semula jadi. Rama-rama morfo menelaas ini, dengan sayapnya yang seakan permata biru, merupakan lambang kemewahan hutan hujan Amazon yang kaya dengan biodiversiti. Mereka menghabiskan hari-hari mereka terbang bebas di bawah kanopi hutan, mencari buah-buahan yang reput dan nektar. Kehadiran mereka menambahkan lagi magis dan keindahan kepada salah satu ekosistem paling penting di bumi ini.